Hai, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Apa khabar anda yang menonton kami di social media AKPK Official, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada, dekat TikTok pun ada. Assalamualaikum dan selamat datang ke live Jom Borak bersama dengan saya Dr. Kartini Kamalul Arifin. Pada malam ini saya akan menjadi host, moderator, orang tukang cucuk-cucuk ke atau masa provoke lah, provoke, kita panggil probe untuk topik kita dalam live Jom Borak pada kali ini yang sangat-sangat menarik. Okay, namanya Gig and Grow, usaha tidak mengkhianati hasil. #deep. Apa maksudnya usaha tidak mengkhianati hasil? Tapi kalau kita olah lah, kita expand, kita elaborate sikit, nampaknya ialah kalau macam mana pun kita berusaha kan, usaha kita tu walaupun sedikit pun mesti ada hasilnya. Tak ada yang tidak ada hasil. Okey, tiada kegagalan, cuma pelajaran dan pengajaran dalam hidup. Wah, okey, jadi malam ni malam Rabu ni saya ditemani pula dengan dua jejaka. Sekejap saja lagi saya akan share dengan anda siapakah mereka dan apakah dia mengenanya dengan kita punya topik Gig and Grow. Okey, Gig and Grow ni kita selalu dengar pasal gig economy, bukan gig gigabyte tu tapi gig sebenarnya bukan satu terma ataupun bukan satu perkara yang baru sebenarnya dah lama. Ekonomi gig ni sebenarnya kalau dulu-dulu ataupun zaman-zaman saya mula start dalam production tu, kita panggil freelance, satu pekerjaan yang mungkin kita tak ada like long contract dengan mana-mana company, kita bekerja sendiri. Saya lebih suka panggil solopreneur sebenarnya. Nampak macam funky juga kan. Tapi nama gig tu kini telah kiranya dicantikkan lah, nampaklah lebih orang panggil swag jadi hari ini kerana apa kita nak bawa dua panelis kita untuk tajuk ini, kerana ini adalah kesinambungan daripada AKPK, program AKPK yang telah menyantuni pekerja gig untuk membangunkan program berimpak yang dinamakan Program Literasi Kewangan Go Giggers 2024, dan program ini memberikan manfaat panduan kepada riders Foodpanda khususnya untuk mempelajari ilmu pengurusan keuangan, dan program ini adalah kolaborasi bersama dengan Foodpanda dan disokong oleh Bank Simpanan Nasional. So, korang semua giggers, memang landscape giggers ni sekarang ni memang adalah satu perubahan dari segi kita punya landscape pekerjaan kan. Last time kita ada 9 to 5, tapi dengan teknologi, dengan sokongan daripada kerajaan dan juga pihak-pihak yang lain, landscape giggers ni semakin berkembang, dan I think this is how it will move forward. Okay, jangan lupa untuk follow dan subscribe AKPK social media. Kita live di TikTok AKPK Official dan juga TikTok Encik Azrai dan juga Mak Syah. Siapalah diorang ni kan? Jadi mereka ni lah yang jaka ni yang akan menemani saya. Terima kasih dan juga anda semua. Encik Azrai Muhammad, book writer and financial coach. Betul. Wah, nampak santai je kan? Dia do not judge a book by its cover, orang kata kan. Ilmu dia tu kan memang ilmu, orang panggil ilmu 6 angka. Seorang ikon gig yang telah mencipta nama melalui semangat juang inovasi melalui penulisan. So penulisan is part of the gig economy yang mana kita boleh buat di mana-mana. Kira digital nomad lah. Financial guru dan penulis buku keuangan juga bersama dengan saya. Wah, kacak. Mesti ramai peminat ni kan kalau pergi rider. Saya bila harap-harap Syah lah yang hantar saya punya makanan kan. Gerak tu dengar ayat tu. Selalu dengan komen-komen tu. Dah banyak kali order ni tapi tak pernah dapat. Tak pernah dapat lah. Bahaya tu kan. Risau. Tak, terus cancel. Syah, seorang key opinion leaders, influencer dan rider Foodpanda. Beliau telah pun berjaya mengubah cabaran menjadi peluang sehingga dikenali ramai. Jadi content creator lah kiranya ya. Betul. Okay. Itu adalah dua panelis kita yang akan kita borak-borak sembang-sembang because they are involved in gig economy. So kita nak tahu lebih lanjut apa ni gig economy. Boleh ke kita berjaya dalam gig economy? Secure ke kan, boleh ke kita bayar bil bulan-bulan kan, ni sementara je ke. So mungkin Syah boleh share sikit lah macam mana bermulanya as a rider, kenapa choose as rider, dan inikah perjalanan perjalanan hidup, perjalanan berjaya lah.
Boleh dipanggil kerjaya lah ya? Ya betul. So actually saya bermula jadi rider ni selepas PKP 3. Okay. Waktu tu saya ada kerja permana, saya sebagai pengurusan dental clinic, and then sebabkan PKP klinik saya tutup. So saya just fikir kerja apa untuk seterusnya yang kita boleh lontar. Orang kata apa, kerja tu takkan hilang kalau ada apa-apa in case penyakit ke, kita ada downtime ke apa semua tu kan. So saya fikir okey kerja rider. So saya pun waktu tu saya apply Foodpanda, saya just kerja selama setahun tu saya just jadi rider je. So selepas tahun pertama saya jadi rider, saya just fikir apa kata saya buat dua kerja dalam satu kerja. Maksudnya saya buat konten sambil bekerja. So saya start daripada macam tu. Okey, sebab ramai orang rasa takut tau nak buat konten. Ya, betul. Sebab dia cakap, sebab saya pun ada juga buat kursus-kursus content creation kan. So ramai student cakap, Miss, saya hashtag takut kena kecam, nanti orang judge saya. So macam mana Syah dapat keberanian tu untuk buat konten and then pasal kerjaya sebagai rider? Saya just fikir, okay, sometimes kita nak buat konten, kita kena fikir reality. Maksudnya, kita just fikir, okay, kalau kita buat konten hari ni, habis kat situ je, susah. So, kita kena buat fikir konten yang long term. Maksudnya, kita buat benda tu daily. So, saya just fikir, okay, kerja saya ni ialah kerja reality yang saya kena tunjuk dekat orang luar apa yang saya buat. So, saya just fikir sambil buat kerja, sambil tunjuk apa yang saya buat. So, saya tak fakekan saya punya konten. So, sometimes bila orang takut tu sebab dia fikir, oh, aku fakekan konten ni, nanti aku kena kecam, aku kena tanya, aku tak tahu nak jawab. So, that's why saya punya konten, saya tunjuk apa yang reality saya buat. Begitu. Saya perasan sebab saya pun adalah coding Syah kan dekat TikTok kan. Ya, betul. Hampir 135,000 followers lah kan. So memang aktif di TikTok Instagram dengan Facebook yang lain-lain tu. Saya sangat aktif 3 platform. Tiga. Ya. Okay, sebab Maksudnya, saya tengok dekat TikTok. kalau saya perasan saya punya follower pertama kat TikTok lah. Kedua Facebook. Ketiga dekat IG. Macam-macam lah suka tu. Ya, betul. So sorry. Maksudnya lebih yang senior akan ya, berada betul di tu. Facebook. So saya punya konten tu bukan maksudnya saya orang cakap apa just konten kosong-kosong macam tu. Tak, saya tunjuk yang kita buat kerja apa benda kita kena ikhlas, kita kena berusaha sendiri, dan kita kena orang kata apa jujur dalam bekerja. So apa yang konten saya tunjuk tu ialah untuk generasi akan datang boleh tengok yang kerja rider macam ni sebenarnya susah juga sebenarnya. So kita tak boleh memikir alah kerja rider hantar je pun apa yang susah sangat. Itu yang saya tunjuk dekat public saya punya follower lah. Okay. Alright, kita akan tanya lagi Abang Syah kita ni, kita punya rider, tapi Encik Azrai Muhammad, financial guru, book writer. So penulisan buku juga dikategorikan sebagai gig economy Sebahagian daripada. So jadi kenapa menulis? Okey. Bagaimana boleh terjebak dalam penulisan dalam bidang kan? penulisan ni tiba-tiba. Baik, na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya dengar Syah kongsikan pasal dia berkongsi kehidupan dia, makna kata reality dia keluar untuk mencari rezeki. Kita semua keluar mencari rezeki. Ada yang naik motor menghantar makanan. Ada yang naik motor pergi ke office, ada yang naik motor jadi pengacara. Semua keluar. Dari situ saya nampak penulisan saya bukan sebab saya berbeza. Saya tulis buku sebab kita semua sama. Kalau saya tulis buku sebab saya berbeza, orang akan baca saya macam, dia hidup lain, aku hidup lain. Tapi bila saya kongsi cerita yang hidup aku dengan kau sama je. Kita pergi sekolah rendah sama, sekolah menengah, masuk universiti tempatan. So itu boleh mendekatkan kita dengan semua orang. So dari buku yang pertama, saya cuma kongsi macam mana saya dapat 100,000 yang pertama, umur 25, 6 angka. Dan ketika itu memang saya bekerja makan gaji. Macam tadilah Dr. Tini kata. Sampai satu point, saya berhenti. Sebab nak explore. Saya adalah kehidupan sebelum ni yang memang dari sekolah belajar, ambil beasiswa, masuk kerja. Okey. Satu perjalanan yang kita diajari kecil. Yalah, tu memang standard lah. Standard operating procedure lah. Betul, tu kan? SOP kehidupan. Sampai 100,000 yang pertama, saya rasa ini kalau buat sampai umur 60. So boleh tak kalau kita keluar dari sini? Jadi saya berhenti kerja yang pertama, saya beli sebuah basikal dan saya pusing satu semenanjung Malaysia seorang diri. Naik basikal? Naik basikal seorang-seorang. Iron Man bukan Tak. Dan saya kayuh bukan sebagai atlet. Saya bukan seorang atlet pun. Saya kayuh sebab aku nak keluar dari comfort zone kot. So dari situ sebenarnya membantu saya untuk saya percaya yang rezeki ni sentiasa ada selagi mana kita berusaha. Okey, rewind sikit.
berhenti betul. sebab apa, fed up ke, gaduh dengan bos ke, macam ataupun dia sebab membuat-buat mencari apa lagi aku boleh buat. Betul, dia macam okey, sekarang dah dapat 100,000 yang pertama. Dah belajar PMA, 8A, SPM, kemudian diploma, degree, kerja, beasiswa. And then what? Apa lagi lepas tu? So saya berhenti dan saya nak travel actually. Nak travel, tengoklah luar negara berapa banyak kos. Fikir-fikir okey, ambil gaji bulan terakhir tu. Masa ni cerita itulah kan. Kita fikir masa tu bulan Merdeka, kalau Jepun boleh datang ke tanah Melaya, jajah kita naik basikal, takkan aku tak boleh kayuh basikal kat negeri sendiri. So kayuh lah. Cuma dekat situ sebenarnya dia buat saya explore yang bila kita keluar, banyak benda kita akan belajar. Saya belajar dalam kayuhan tu, orang ajak makan dekat kedai dia orang. Ajak tumpang tidur rumah. So itu mengajar saya untuk jadi berani, dan habis je kayuhan, saya terus kerja pelbagai. Makna kata dah lari daripada bidang asal tadi. Cuma sekarang balik semula ke bidang asal, sebab bidang asal saya adalah kewangan. Tapi bila dah explore, pernahlah bawa kereta apa semua kan, jual itu, jual ini, sambil menulis, rupanya orang nak baca. Dan saya fikir, orang baca sebab cerita aku lain ataupun sebab cerita aku sama sebenarnya. Tapi apa yang Syah kongsi tadi betul. Sebab kehidupan kita sama. Kalau kita ni lain, kita David Beckham, orang minat tengok sebagai selebriti. Tapi akhirnya orang nak tengok, kau makan apa, aku makan apa. So dari situlah saya buat perkongsian dalam ni lah. Dekat media sosial, orang tengok, kalau kau hidup macam ni, aku nak sama jugalah. So dari situlah lahirnya Membina Bangsa dan Mangka. Kerjalah apa benda sekalipun, kita nak letak satu sasaran untuk dapat 1,000 yang pertama dalam hidup. Jadi saya tertarik dengan cerita bawa basikal. Berapa lama dia ambil untuk pusing satu Malaysia tu, dan negeri mana atau tempat mana yang paling tak dapat dilupakan, ataupun ada insiden yang macam paling wow? Saya kayuh 1 bulan, 25 hari dari Kuantan naik ke Terengganu, Kelantan, kemudian cross. Yang paling mencabar adalah cross dari Kelantan ke Perak lah. Sebab kita kena cross dari Jeli ke Gerik. Dalam saya punya perancangan dia 2 hari je, 100 km jarak. Tapi kita kena rentas banjaran Titi Wangsa. So kayuh tak larat. Turun saya tolak basikal selama 3 hari. Sebab dia naik gunung kan. Pengalaman dia adalah dekat situ lah, tidur sorang-sorang dekat tengah-tengah hutan. Bawa satu beg kecil lah. Kemah tertinggal entah mana-mana, hilang lah. Sebenarnya tak kena makan beruang. Dan itu rezeki lah sebenarnya. Sebab saya sebelum ni adalah orang yang takut nak explore. Macam kita cerita hari ni kan, kita Syah cakap tadi kan, takut nak buat benda yang kerja tak secure, tak ada income, dapat gaji ke tidak. So saya adalah orang yang takut dulu. Sebab saya adalah orang yang ikut buku. Satu persatu. Okey, lepas ni nak buat apa? Bila kita kayuh, kita tak boleh ikut satu persatu. Kita kena jalan je. Okey, jadi mungkin persoalan ni saya boleh ajukan juga kepada kedua-duanya lah kan. Sebab apa yang kita nampak sekarang ni adalah landscape yang standard operating procedure kehidupan tu lah. Kita dah kerja, kita 9 to 5. Ramai yang mungkin tak ada merasakan mereka nak keluar macam Azra'i dan juga Syah, tapi tak ada courage tu. So saya tertanya, apakah dia punya titik turning point the turning point for you untuk dapat keberanian tu, kata tak berani untuk saya nak buat je, sebab mesti banyak tantangan. Betul. Parents sebenarnya tak ada, masa tu belum kahwin lagi kan? Belum. Isteri pun macam Sebenarnya tak lagi lah, confirm. Sekarang tak boleh dah kayuh. Tak boleh kayuh lama lah, So the titik untuk Syah juga kan, macam tadi COVID kan, lepas tu buat rider. Mungkin itu adalah sementara, tapi nampaknya dia dah jadi career kan, kerjaya. Betul. So macam saya turn back, pergi balik pada something yang first saya tak berhadap dengan manusia. So apa yang saya buat, kalau perasan saya punya content, first thing kalau tengok saya punya content, mostly saya akan buat content solat subuh. So waktu solat subuh tu saya akan minta segala dipermudahkan urusan untuk hari ini, apa segala benda lah. So selepas tu saya akan buat benda yang sama, maksudnya kerja, dia buat konten, tapi saya tak mengharapkan balasan daripada orang cakap apa. Bila kita buat konten tu, kita nak orang puji kita ke tak. Saya cuma minta satu benda, setiap konten saya, orang doakan saya. Kerjaya saya, apa yang saya buat, ikhlas, jujur, itu saja. So kalau perasan saya punya konten, first kita saya buat konten ialah konten just berkejut and then orang tengok. Memang tak ada view. Memang orang cakap konten apa macam ni, just
hantar makanan apa semua. So tapi dengan rezeki Saya buat dengan Siti Nurhaliza kan. itulah, itu ialah maksud yang second punya season. First season tu saya just first season saya buat konten yang hantar makanan je. Tak ada siapa tengok saya apa semua. Tapi lepas masuk second season tu ialah masa tu tengah orang kata apa viral AI Datuk Siti. So bila saya try pakai, saya macam yelah kita buat konten and then kita macam bosan. And then waktu tu tengah viral AI, semua orang pakai AI. Saya pun terpakai AI tu sambil buat perhantar makanan. Kebetulan Datuk Siti pula komen so saya ingat okay dah habis di situ. So bila ada habis di situ, esoknya saya buat konten biasa balik macam season 1. Saya just hantar makanan, orang komen pakailah AI lagi. So saya pun pakailah lagi. So daripada situ slow benda tu jadi merebak, macam orang share apa semua. So saya just fikir itu adalah satu saya punya pembukaan cara saya punya orang kata view untuk naikkan. Tapi saya duk fikir juga sampai bila saya nak buat AI macam ni kan. So sampailah ke konsert Datuk Siti, and then Datuk Siti mention saya. So saya tak minta benda tu, saya kata saya tak berharap apa-apa daripada Datuk Siti. Saya just buat hiburan, saya bekerja sambil saya hiburkan saya punya follower. So alhamdulillah lepas kes viral tu rezeki lain masuk. Maksudnya seperti daripada rider biasa, management Foodpanda saya offer saya sebagai KOL macam tu. Slow lah. Position Ada tau progress KOL. lah, So tahun lepas mana ada kata kami mencari KOL untuk syarikat kami. Content creator. Tak ada. Dia itulah perkembangan gig ekonomi so saya kan. just fikir company pun nak tengok kita punya usaha juga. Tak boleh macam kau apply rider esok terus nak jadi influencer KOL. Tapi kau tak pernah nampak orang cakap apa, kau punya jalan susunan berusaha tu macam mana. So slow. Tapi saya tak berharapkan satu benda tu je disebabkan KOL aku tak ada buat rider dah. Tak. Saya masih buat benda yang sama. Kita kena maintain apa yang kita ada, rezeki kita. Itu ialah kita punya rezeki. Yang another tu ialah tambahan rezeki kita macam tu. Ya, tapi sebenarnya itulah istimewanya sebagai key opinion leader. Saya pasti Azrael pun merasai benda yang sama. Kita start dengan something yang kita percaya, kita believe. Lepas tu banyak pintu lain yang buka. Ya, betul. Lepas ni tak tahu mungkin jadi dancer Datuk Siti kan? Actually lakon ke? dia Kita tak tahu. disebabkan benda tu saya dah jadi KOL and then saya dah start buat konten yang menunjukkan bidang rider ni banyak benda kita boleh buat lah. Tak semestinya hantar makanan, kita boleh buat macam sambil kita buat makanan, kita boleh berkawan dengan kita punya customer apa semua. So slow saya buat konten sambil saya ada orang cakap apa this just random, saya just buat konten sambil minum air apa semua. Tapi disebabkan saya punya konten tu brand air tu pula panggil saya untuk jadi ambassador diorang punya. Macam So tu. lepas ni kena baju ke, kasut ke kan? Kita tak tahu Rambut rezeki. ke, barber ke kan? So banyak sebenarnya. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak nampak kan sebab kita berada dalam satu takut sahaja. Ya, kan? betul. Jadi mungkin untuk Syah juga saya sebenarnya saya ada soalan ni sejak dari saya drive datang sini tadi pun. Saya nak tanya sebab saya tengok konten-konten sangat very motivational kan. Saya suka satu konten yang Syah post, dia kata jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya mengikut saja jalan yang jalan kita setiap saja. orang ada dia apa Flow dia. flow dia. Flow Jangan dia. banding dengan orang, ikut saja flow kita, jangan bandingkan ataupun komplain kita punya rezeki. Sebab Jangan compare rezeki. Saya rasa itu sangat-sangat powerful sebab saya rasa dalam dunia social media sekarang ni dengan apa yang kita nampak daripada kelebihan orang lain, itu sebenarnya yang buat ramai rasa tertekan. betul. Dan sebagai Foodpanda rider Foodpanda kan, untuk Syah sendiri, mungkin ada tak followers ataupun orang yang komen kata memperkecil-kecilkan kerja sebagai rider ni. Sebelum so, saya macam mana Syah mahal tu. Okay. Sebelum saya divide kan, saya memang dapat kecaman di Facebook yang banyak lah. Dia macam cakap jadi rider ni tak ke mana, lepas tu boleh ke bagi makan anak bini kalau dah kahwin nanti pun semua. Tapi saya cakap kerja mana-mana pun semua sama, susah senang. Tapi yang beri rezeki dia
Tuhan saya, bukan awak. So daripada situ saya just bekerja macam biasa. Selepas viral pun orang still lagi cakap benda yang sama. Dah viral pun masih jadi rider, masih bawa apa Foodpanda. Saya cakap itu ialah rezeki saya, jalan saya, dan saya akan teruskan apa yang saya ada di rezeki saya. So saya cakap saya dah viral, saya bang saya punya rezeki, saya ambil rezeki baru. Nanti rezeki baru tu hilang, saya dah tak ada rezeki lama. So saya fikir rezeki lama kita teruskan, ada rezeki baru kita ambil, ada terus rezeki baru kita ambil lagi. Macam tu dah berapa lama Syah bekerja sebagai rider? 4 tahun daripada 2020. Jadi apakah cabaran yang paling kuat lah ataupun paling kencang lah? Paling menangis lah orang kata. Paling menangis So far paling merajuk lah. Paling merajuk. Koyak. Paling merajuk satu je lah, kena sidai lama-lama kat kedai lah. Tapi saya fikirkan macam mungkin itu ialah satu punya Tuhan nak saya berehat sebentar. Untuk saya duduk, tak payah nak kejar-kejar order apa semua. So saya just mostly saya akan fikir benda tu ialah positif benda. Macam contoh, customer saya tak cukup duit. Tapi saya just fikir tak apalah, saya halalkan lagi berapa sen ni. Next punya customer saya dapat double. Punya tips, maybe RM5. Tadi customer tu tak cukup 20 sen je. So saya fikir saya tak berkira, saya akan dapat rezeki lain lagi. So saya fikir dalam kita bekerja jangan berkira, ikhlas je, nanti akan ada masuk rezeki baru. Macam jadi tu. Jadi sejuk. Lama dia dengar. Tak, saya just fikir Mengemang. Betul-betul. Bakal mertua. So saya just fikir kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan kita akan dipermudahkan. Dah punya ke? Belum. Dan tu. Jadi ustaz pula kan. Saya just fikir macam tu. Fikir jodoh je ni. Sebab itu pesanan mak saya cakap, kita susah macam mana pun jangan susahkan orang. Kalau kita pemudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita pun dipermudahkan. Alhamdulillah. Jadi saya kena belajarlah daripada Mak Syah ni macam mana. Sebab ada anak teruna juga kan. Nak kena ajar lah. Nak belajarlah macam mana kan. Nak ajar dia. Kita nak jadi seorang yang very positive. Mindset tu kalau kena sidai tu jangan merungut, tapi kita lihat ini adalah sebab Allah nak bagi kita rehat kan. Jadi this semua about shift our mindset kan. Ya betul. Tapi kadang macam saya tak sempat makan satu hari kan. Tiba-tiba waktu last kali saya nak makan tu kan, dah habis makan, tiba-tiba saya nak bayar, ada orang bayarkan meja depan. Saya macam aku tadi macam merungut, macam aku tak nak makan lagi, aku nak jimat. Tapi dah dapat duit tu, bila nak makan ada orang tolong lagi. So saya just fikir ini ialah realiti, kita kena hidup bertuhan, bukannya bermanusiakan manusia. Betul. Okay, thank you Syah. Sangat-sangat banyak saya belajar. Just sembang baru 10-15 minit pun dah. Wow, terinspirasi. Okay, Azra'i, untuk buku tu tadi kan, dalam round satu Malaysia 25 hari. Betul. Mencari dan mencari. Jumpa tak? Mencari apa yang tak tahu. Jumpa tak finally? Cerita dia, bila Kayuh tu mengajar saya yang sebenarnya buku Kayuh saya tak laku. Dari kayuhan tu saya belajar. Ada buku Kayuh tu ada? Ada buku Kayuh dan saya ada buku kewangan. So sebelumnya saya buat buku kewangan, saya kayuh basikal, kemudian tulis buku Kayuh tu. Buku tu memang tak laku. Tapi itu mengajar saya yang orang tak nak dengar cerita Kayuh saya sebenarnya. Orang nak dengar cerita pasal kewangan. Sebab apa? Macam saya kata, rezeki. Saya push sebab cerita Kayuh ni best. Tapi dalam satu point, dari segi bacaan, dia mungkin biasa. Sebab bila kita bercerita sedap dengar kan. Bila orang baca dia best, tapi nak menjual tu susah. Sampai tahap saya sebenarnya buat juga dulu kerja trip semua. Sampai satu point, Buat jadi rider jugalah. saya bawa kereta kan. Grab. Bawa kereta semua. Saya bawa kereta dan saya kena rompak. Masa tu saya lost betul. Nangis dalam kereta. Saya kata mungkin bukan rezeki aku kat sini kot. Memang down. Sebab kita dah lah duit itu je mana yang nak ada. Betul. Itu pula barang kita ada semua dia ambil. Last pergi cari balik orang tu, kawan dia pulangkan dan saya nak buat report polis lah. Kawan dia kata, tolong budak ni lah. Budak student belajar. Kita kata tak apalah, lepaskan. Alhamdulillah dari situ orang mula kontak pasal buku pertama, buku kewangan, buku 6 angka. Habis tu orang cakap, bang, saya dah baca buku abang ni, tapi saya tak reti nak susun macam mana kewangan saya. Ketika kita tengah lost, memang kalau lost ni orang, kita tak nampak pun hari esok sebenarnya. Tapi ada orang nampak, kita boleh bantu dia. Ada satu pepatah yang kata, kalau kita rasa tak berguna dalam dunia ni, bagi kucing makan. At least nampak yang kita ni ada, Betul. kita contribute something, betul. So masa tu ada orang cakap, bang ajar je lah saya. Kita pun pergi ajar dan alhamdulillah dia dapat beli rumah yang pertama.
So dari seorang demi seorang, rupanya dekat situ Allah Ta'ala nak bawa jalan saya. Kau jangan paksa diri kau kaya bersikal lagi dah. Kau jangan paksa diri kau bawa kereta jauh-jauh lagi dah. Kerja kau adalah untuk berkongsi ilmu dengan orang. So dari situlah saya buat perkongsian dekat Twitter. Kemudian pergi ke IG. Dan alhamdulillah dekat TikTok sekarang betul-betul meletup lah. So dekat situ saya relate balik lah bila kita cerita tentang usaha tidak mengkhianati hasil. Yang penting berusaha je. Usaha ni dalam tangan kita tapi hasil dalam tangan dia. Yang penting kita tak stop. Betul. Macam Syah kata tadi. Dia buat. Mula-mula buat mana tahu Datuk Siti nak komen betul. Tapi kalau stop mungkin buat 4 hari, tak ada orang tengok stop. Ya betul. Tak sampai. Kalau saya kayu habis bawa, stop lah. Orang minta tolong, tak nak lah, penat lah. Habis tak dapat apa-apa. Kalau stop tak jumpa Dr. Tini kat sini. Itulah dia kan. Saya pun kalau saya stop pun saya tak jumpa Betul. kan. Betul. Saya bila pihak AKPK pun share siapa yang jadi panel yang siapa yang saya jumpa hari ni, saya terus cakap okey. On. Jadi apa yang saya dapat rumuskan daripada apa yang anda berdua dah share tadi kan, sebenarnya soalan saya permulaan tadi, macam mana dapat courage tu kan, macam mana dapat keberanian tu. Okey, saya nak keluar daripada takut norma SOP kehidupan kan. Betul. Sebab graduate, kerja. Betul. So untuk saya apa yang saya dengar daripada Syah dengan Azrael ialah faith. Betul. Ataupun percaya yang rezeki tu daripada Allah. Ya. Kita usaha. Betul. Yeah. Dan most importantly jangan putus asa. Betul. Sebab the moment kita putus asa tu, dia sebenarnya dah dekat dah kan. Kita tak tahu kan. Jadi kita just teruskan. Dan sebenarnya apa yang Syah cakap juga tadi tu, bukan ia tak ada apa pun lah cabaran. Sebenarnya semuanya adalah peluang. Peluang, yes, betul. Jadi untuk buku Azrael tadi, sebab kata orang tak nak baca buku kayu, tapi orang nak baca buku financial. Betul. Jadi buku financial ni kalau kita kaitkan balik dengan pekerja gig, pekerja gig, macam mana dia, apa tips-tips dalam buku ni yang boleh kita manfaatkan? So bila cakap tentang faith and faith, mana kata faith, percayaan dengan takdir. So sebabkan buku pertama saya ikut buku. Mana kata belajar sampai dapat. Bila saya keluar kayu basikal, bila saya buat gig work, buku kedua totally tak ikut buku. Mana kata keluar di lapangan, buatlah apa yang Allah Ta'ala dah takdirkan kita jalan lah. So dekat situ saya kongsikan pengalaman. Contohnya bila kita buat kerja gig tadi, kita nak simpan duit macam mana. Tadi Syah kata nak jimat ke tak jimat hari ni. Sebab kita ada hari ada income, ada hari balik modal je. So saya gunakan pengalaman pertama dari buku yang pertama dengan bawa pergi ke buku yang kedua. Boleh tak untuk gig workers pun susun. So dari situ saya cuba derive apa yang semua orang boleh ikut. Alhamdulillah sekarang ni saya buatlah beberapa formula. Yang paling penting untuk kita catat belanja harian kita. Mula kita belajar untuk buat belanjawan. Sampai satu point kita akan buat menyimpan dan juga kita akan mula melabur lah. So pasal buku ni tadi, bila dah lalu dan tadi Dr. Tin tanya pasal turning point betul. Saya percaya turning point semua orang berbeza turning point. Kalau saya boleh rumuskan, turning point kita adalah air mata kita. Betul. Yeah. Sampai satu hari bila air mata tu keluar, itulah turning point kau. So maksudnya turning point adalah waktu kita jatuh. Memang sejatuh-jatuhnya. Saya rasa tak jarang dengar turning point orang masa dia kat sukses. Jadi masa betul. You dah jatuh, tersungkur, itulah turning point dia. So, dan semua orang ada dia punya turning point. Saya alhamdulillah turning point tu sebelum PKP. Mana kata tahun 2016 bila dah rasa macam dunia tonggang terbalik tadi, buat. So bila PKP datang, ketika saya bukanlah kata bersedia tapi ada pengalaman, orang mula tengah turning point, tengah down, dia orang boleh tanya. Bang, nak buat apa sekarang ni? Kerja tak boleh, kerja dah berhenti, income tak masuk. So Syah kata tadi kan, kita punya income tak secure dengan gig. Tapi ketika PKP semua orang income tak secure. Ya, betul. So akhirnya kemahiran kita. So kemahiran yang kita datang dari pengalaman, yang mana kita buat dengan courage tadi, dan kena buat mendatang dari ilmu lah. So itulah susunan saya alhamdulillah dengan buku ni dah 20,000, 25,000 naskah terjual. Dan terus buat buku lagi dan lagi. Yang paling mustahak kita kongsi je ilmu. Kongsi ilmu, orang ambil, amalkan, biar jadi kemahiran dalam hidup dan semua orang boleh amalkan insyaAllah. Jadi untuk mereka yang tertanya-tanya lah kan Azrael, saya ni nak menulis tapi saya nulis suka-suka je. Saya tak confident lah penulisan saya ni boleh mendatangkan jana pendapatan kan. Mungkin boleh share sikit
bagaimana sebenarnya kita yang ada, bukan saja penulisan lah, mungkin ada suka melukis, ada yang sektor-sektor yang terkategori dalam gig economy ni, especially knowledge economy. Kan boleh ada tips sikit untuk bagaimana diorang nak, kalau diorang nak take it seriously, nak buat dia jadi satu kerjaya. Saya percaya kita semua pandai dalam satu perkara dan kita tak pandai dalam perkara yang lain. Ketika saya mula-mula menulis sejak zaman diploma degree, blog saya 0 view. Paling-paling dapat 1 pun happy lah. Itu pun kawan baik yang tengok. Kemudian kita tengok Akan belilah selalu. Pada tengok kawan-kawan punya blog semua view tinggi-tinggi. So kita down. Tapi tujuan saya menulis bukannya untuk view. Tujuan saya adalah untuk terus kongsi. So adalah kawan-kawan yang kata, kau menulis ikut apa yang kau nak cakap. Kalau orang baca dan dia suka, itu rezeki. So bila saya keluar buku yang pertama, memang tak laku. Memang tak ada. Saya pun dah tak ada dah buku tu. Pergi buku yang kedua, sama juga. Dan buku ketiga macam Syah cakap kan, ini kalau aku stop habis. Cakap keluar je lah. Saya sampai beritahu dekat penerbit, tak payah keluar, tak laku lagi ni. Alhamdulillah 20,000. So yang penting buat. Tak buat tak tahu. Kan kita akan hilang 100% kalau kita tak ambil sepakan. Kalau dalam bola kan, you miss 100% the chance if you don't take it. So 100% kita akan kalah kalau kita tak buat langsung. Kalau kita buat 50-50. Tapi kalau kita buat banyak kali, chances tu akan jadi naik. So usaha je, usaha buat lagi dan lagi dan lagi. Dia betul-betul bila sampai stumbling block, tak boleh pergi dah ni, bukan kita stop, tapi kita buat usaha lain. Maknanya kata kalau contohlah orang menyanyi, mungkin suara dia tak berapa, tapi mungkin boleh pergi berlakon. Kita buat gig tadi kan, tak boleh pergi lah, sambung benda lain. Jangan okay, stop lah, tak buat apa-apa lah. Yang penting jalan je. Jalan, dan memang jalan tu memang penat. Jalan tu memang mencabar. Yang penting jalan je. Dan ini mengingatkan saya pada satu kata-kata hikmah lah, quote lah. And the most important thing in life is turning up. Kan? So kalau kita tak turn up, macam mana kita nak dapat peluang tu kan? Kadang-kadang orang cakap, saya tak nak pergilah. Kan, kalau kita duduk kat rumah je dan tak buat apa-apa. So walaupun kita kadang-kadang rasa tak bersedia, tapi kita just turn up je. Kan? Jadi peluang tu kita tak tahu. Macam hari ni lah kita turn up je kan. Tiba-tiba bercakap, tak nak. Hujan lah, jam lah kan. Jam lah, apa malam lah. Tak jumpa semua orang. Saya pukul 9 dah tidur lah. Tak boleh lah kan. Tapi seronok pula bersembang kan. Okay, Syah, boleh tak share pengalaman yang paling tak dapat dilupakan sejak menjadi KOL ni? Ada tak macam bila hantar tu orang kenal ataupun masa ride itu kerap. Tapi yang paling best saya rasa kan tahun ni kan, saya tak tahu, dia macam satu, semasa saya hantar, saya jumpa kucing kena langgar. Kerap juga saya jumpa 3-4 kali, tapi saya pause, saya siap hantar, saya akan return balik ke tempat yang kemalangan tu, saya akan tanam kucing tu. So saya rasa tahun ni dalam 5-6 ekor juga saya tanam lah. Disebabkan saya bukan kata orang cakap apa, rekod sebab nak tunjuk kebaikan. Tak, saya nak tunjuk kita sebagai manusia kena ada. Ni rekod jugalah. Post jugalah. Ya, kita kena ada sifat kemanusiaan. Maksudnya kita dalam kita tak biarkan. So selalu yang boleh tolong rider lah ataupun yang bawa motor. So daripada saya punya konten tu, saya dapat satu lagi rezeki baru, iaitu daripada konten tu ada orang DM saya komen dan dia bagi saya hadiah umrah. Wow. Itu yang paling saya cakap. Masya-Allah. Kucing-kucing tu doakan. Itu saya fikir dari saya proses saya mencari rezeki sambil saya menolong untuk tanah kucing tu, saya dapat rezeki lain yang orang cakap apa susah nak cari. Lepas ni jangan cari kucing. Jangan buat-buat langgar kucing waktu tanam kucing pula. Tapi kita kena betulkan niat kita lah. Betul. Kita tanam tu untuk buat konten ataupun kita kena tunjuk sifat kemanusiaan kita. Ada sama orang just tanam-tanam dah biar buat konten. Kejar view, kejar like, kejar komen. Tak, saya fikir ini dah kerap sangat saya nampak 5-6 ekor orang terbiar ni. So saya buat konten sebagai manusia, kita kenalah ambil tindakan apa semua kan macam tu. So disebabkan konten tu saya dapat rezeki paling besar tahun ni. Dah pergi dah. Baru bulan 9 hari tu. Alhamdulillah. So saya dapat rezeki pergi. Saya dapat rezeki pergi umrah selama 2 minggu saya kat sana. Dan saya teringat hadis pasal bersedekah Sedekah kita alih
kita alih kayu atas jalan pun sebenarnya satu Yes, sedekah. satu sedekah. Mana kita selagi mana kita buat kebaikan kan, tak kira lah orang nampak kau tak nampak, insya-Allah satu sedekah. betul. Dan ada orang pula sedekah dekat Syah tadi, So alhamdulillah. contoh macam saya buat daripada konten kucing saya selamat tu, daripada situlah konten tu ada orang DM saya nak saya nak sedekahkan hadiah umrah sebab saya nampak awak punya konten dah beberapa kali tolong kucing apa semua. Lepas tu itulah saya punya pengalaman paling best tahun ni. Keren. Memang rezeki tu tak silap tempat lah. Ya dan betul. Tak Tu saya cakap saya tak nak minta Itulah apa-apa alamat pun. lah. Itulah alamat. Tapi kalau umrah tu yalah sangat nak menangis jugalah macam yalah kita kerja hari-hari kan, kita macam fikir bila nak pergi umrah ni cukup ke kan, tapi itulah kita punya orang cakap pun dalam kita bekerja rezeki kita ada rezeki lain juga. Betul tu. Gitu. Amazing. Banyak cerita-cerita sebab saya rasa Syah memang ada this positive vibe dan apa yang saya baca jugalah dan saya tengok daripada motivational Konten-konten gurus kan. Dia kata positive energy tu kan dia attract positive energy kan. Jadi penting sebenarnya tu kan. Jadi kita pun mesti kurang merungut ataupun tidak melihat sesuatu tu sebagai cabaran. Yang satu jelah kita pun kita punya circle. So saya pernah terjoin group rider Facebook. Kat situ sangat banyak negatif, merungut apa semua. Saya terus left. So saya tak nak ambil aura benda-benda tu dia akan cuci saya punya positif. So saya just fikir tak perlu kot aku nak berkomunikasi dengan orang-orang yang macam tu kan. So saya just gerak solo lah. Saya buat konten saya sendiri, saya positifkan saya punya diri sendiri. Saya pun follow positif punya konten begitu. So bercakap pasal positif, saya nak bawa satu lagi soalan tentang kadang-kadang orang cakap susah nak positif sebab macam-macam yang berlaku dalam hidup saya kan. Darah jatuh di tipe tangga, duit tak cukup, girlfriend tak ada, macam-macam lah kan. Kawan-kawan pun tak nak kawan dah kan. Jadi orang akan kata dalam keadaan saya sekarang ni susah untuk positif. Dan kita semua akan hadapi situasi yang macam ni. Untuk Syah dengan Azrael juga. Okay, especially kalau dalam financial. Okay. Kita semua sama sebenarnya kan. Kita semua sama 24 jam kita kena kerja, cari rezeki. So kalau kita stress ataupun mempunyai this negativity dari segi financial, apa Syah nak share daripada pengalaman sendiri? Macam mana you keep positif walaupun orang cakap susah sebenarnya nak positif tu? Saya jenis saya seorang yang suka gerak solo and then orang kata apa introvert yang tak suka nak keluar. Introvert Kalau kenal saya jenis yang saya kenal ramai orang tapi saya tak ramai saya boleh berkongsi cerita and then saya lebih kerap banyak di rumah. Faham. Maksudnya saya kerja habis macam contoh saya kerja pagi gym, tengah hari saya akan balik duduk rumah, saya akan keluar balik kerja, malam saya akan duduk rumah macam tu. So cara saya nak cuci saya punya otak balik, saya akan block segala yang negatif punya orang. Kedua, saya akan solat. Itu je. Nak tak nak, benda saya rasa saya boleh release, saya sujud. Saya sujud, atau saya dengan lagu tu je lah. Saya buat. Since Syah bawa spirituality kan dalam kan, solat, doa, percaya, trust and surrender semua tu. Dari segi solat, dari segi spiritualnya, ada tak apa-apa ayat yang diamalkan ke yang mungkin boleh share? Saya selalu, saya akan selalu berdoa bukan untuk saya, tapi untuk orang sekeliling saya. Maksudnya saya macam contoh saya cakap semoga saya dipermudahkan segala urusan dan orang sekeliling saya dipermudahkan segala urusan dan orang yang cuba menjatuhkan saya dijauhkan. Gitu je. Itu simple je. Simple je. Standard je. Standard je. Sebab kita cakap kita tak boleh terlampau orang kata pentingkan diri. Maksudnya kita minta untuk kita je. Kita tak pernah fikir orang sekeliling kita. Macam kita berdoa, kita nak itu, kita nak ini, kita nak sembuh, kita je. Tapi kita tak pernah fikir orang sekeliling kita. Walaupun kita tak rapat, tak kenal. Just berdoa je untuk orang-orang sekeliling kita. Itu satu tips. Jadi kita kena fikir pasal orang lain selain daripada diri kita. Something beyond diri kita lah. Betul. So dia macam saya fikir maybe doa saya tu terikat dengan saya. So bila saya buat penghantaran ke apa, doa saya tu terkena orang sekeliling saya. Itu pun satu rezeki juga. And dia dapat tips RM5 ke apa, itu pun satu rezeki juga. Saya just fikir macam tu. Dan kalau saya boleh tambah sikit, sebab saya teringat kisah ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Isteri dia Ummu Darda selalu kongsikan,
Yang Abu Darda ni setiap pagi, setiap malam dia akan doa untuk semua sahabat-sahabat dia. Dan dari doa kita kepada orang lain, malaikat akan aminkan dan doakan untuk kita balik. Maknanya ke dalam kita mendoakan orang, malaikat doakan untuk kita. Oh, direct tau. So sebenarnya apa yang Syah buat dan kita boleh buat adalah betul lah. Sebab sentiasa ingatkan kepada orang lah, bukannya selfish untuk diri sendiri saja. Iaitu satu, mungkin kadang-kadang kita tahu tapi kita lupa. Betul. Ya. Sebab kita ni manusia, kita selalu memikirkan diri kita sendiri kan. Kesusahan aku, masa kita kan, diri kita kan. Jadi kadang-kadang buat kita terlupa. So thank you so much. Yelah, sebab orang cakap apa, orang selalu cakap macam nak positifkan diri apa semua. The first thing, kau kena positifkan diri kau, baru kau boleh positifkan orang lain. Betul. Tapi bila kau negatif, kau nak drama-drama dekat story tu, kau dah negatifkan orang lain kan tau. Sebenarnya tau. Dia sebab kalau perasaan saya punya positif, semuanya positif. Sebab saya nak positifkan orang lain. Kalau saya post drama-drama sedih-sedih, orang lain pun akan sedih juga. Betul tu. Itulah sebenarnya peranan sebenar seorang KOL yang beretika. Siapa yang nak jadi KOL influencer kat sana tu, dia ada perbezaan You can be an ethical influencer yang mana konten-konten tu memanfaatkan orang lain ataupun sebaliknya. Fikir-fikirkan. Influencer. Jadi Azrael, penulisan dari segi financial, ramai yang bertanya. Ini kerana sebenarnya financial is one of the reason buat orang sangat-sangat tertekan. Betul, stress. Okay? Dan again, pasal financial, susah saya nak positif. Sebab saya hutang keliling pinggang, lepas tu bil tak boleh bayar, bil elektrik dah kena potong. How to remain positive? Macam mana? So, financial stress adalah stress yang sebenarnya boleh menjadi salah satu sebab kenapa stress lain berlaku. Relationship ni stress, kan? Stress dengan pasangan, dengan family, sebabkan kewangan. Even stress dengan diri sendiri pun sebab kewangan. Itu selalu. So, nak positif kan? Pertama adalah positifkan cash flow kita. Okey. Mana kata aliran kita stres sebab hutang, negatif. Negatif cash flow akan bagi negatif vibe. So kita nak kena positifkan balik kita punya cash flow lah. So orang akan cakap kalau saya nak positifkan saya punya cash flow, saya kena make more income. Dan saya nak make more income, saya kena bekerja lebih. Bila bekerja lebih, saya akan tak ada work life balance. Tak ada masa untuk keluarga, tak ada masa untuk dating, kan? So lagi stress. So dia macam vicious cycle lah. So kita balik semula ke step by step dia. So sebenarnya untuk kita tambah income, dia bukan step pertama. Tambah income ni dia step ketiga. Step pertama adalah kita mula yang paling simple. Saya boleh sarankan even untuk anak-anak sekolah. Kita boleh mula dengan catat belanja harian kita. Memang benda ni adalah satu rutin ataupun aktiviti yang boleh mengubah kehidupan ataupun kita punya financial habit. Mencatat belanja harian benda yang sangat simple. Tapi inilah ego yang paling besar kita ada. Jadi kita boleh tengok dekat kita punya transaction kan dalam tapi online kita tu. Tengok, kita anggap dia sebagai angka. Betul. So kita kena tulis sendiri. Apa dia punya kiranya dia punya benefit kalau kita tulis sendiri tu? Sebab first thing first, can you admit that you spend it? Bila you nak tulis, kita tengok okeylah ni resit. Okeylah hari ni punya resit. Tapi bila kita tulis, jari kita, mata kita, otak kita kena fikir, ini aku spend hari ni. Banyaknya. So itu Syah buat ke? Saya buat ke? Saya ada buat buku kat rumah. First self reflection betul. Macam contoh, saya buat hari ni saya kerja saya dapat 120. Aku makan tadi RM30. Tulis apa? Buku buku minyak RM6. So aku ada tulis the value baki berapa. Sambil saya menulis saya tahu lah apa saya beli. So saya boleh berfikir, aku beli tadi macam ada beli gula-gula RM2. So dia psikologi. Dia psychology of money adalah you have to admit that you have a problem. But sometimes kita belanja sebab kita perlu belanja benda tu. Dia bukannya kita suka-suka nak beli gula-gula RM2 tu. Betul tu. Lalu pula air cendol. Betul kan? Cendol pula. Tambah sikit. Saya cuba untuk memahami apa ada lagi sebalik logiknya untuk kita menulis. So dalam konteks catatan perbelanjaan kita, harian, mingguan dan juga bulanan, dekat situ kita nampak memang ada benda keperluan. Tapi banyak juga kemahuan. So kemahuan itulah first phase yang kita nak akui sebenarnya aku tak perlukan benda ni. Selagi mana tak selesai part tu, kita tak boleh pergi ke second stage. So second stage baru kita akan buat belanjawan kita. Mana kata tadi Syah kata dia tulis, hari ni ada 100. So macam mana nak pergi ke hari esok, boleh tak aku nak belanja dengan 100 ni?
Sebab kalau kita keep on spending macam mana kita rasa betul, esok belanja lebih lagi, lusa belanja lebih, sampai hujung bulan tak cukup duit. So bila tak cukup duit, pergi ke stage ketiga, aliran tunai tadi lah. Dia akan jadi negatif selagi mana kita tak boleh nak disiplin dengan kita punya belanjawan. So belanjawan ni memang penting. Ada belanjawan kerajaan, ada belanjawan negara dan juga belanjawan sendiri. Tapi belanjawan selalu culas bila first stage tadi tak selesai. Catat belanja harian tadi. Okay, so katakan kita dah catat lah. Okay, saya just nak go deeper lah. Okay, saya dah catat, saya ada 10 benda dan saya catat dalam 5 hari. Saya notice yang ada 10 perkara yang saya selalu belanjakan. Okay lah. Okay. Jadi apa saya nak kena buat? Saya nak kena kaji balik ke? Saya nak tengok balik mana yang tak perlu ke? Ataupun sekadar catatan sahaja. So bila kita mencatat ni, dia akan jadi data kita. Maknanya data ni kita akan bawa pergi balik ke yang saya katakan cash flow tadi. Bila cash flow kita masih negatif, kita akan tengok kita punya pendapatan. Katakanlah pendapatan 3,000 sebulan, kita belanja semua benda 4,000. Dan semua perbelanjaan ni adalah keperluan. Maknanya kata memang tak ada langsung ikut nafsu. Semuanya ikut keperluan semata-mata. Dekat situ, yes, dia kena tambah pendapatan. So untuk stage yang cash flow, first kita kena kurang belanja dulu. Yang mana kita dah tengok dengan catatan tadi. Kalau dah kurang sekurang-kurangnya, barulah kita pergi ke next stage, iaitu tambah pendapatan. Sebab selagi mana kita tambah je pendapatan tapi perbelanjaan tak kurang, dia akan jadi satu rat race lah. Tambah income tapi tambah juga belanja. Kita punya mindset, bulan ni aku dah buat lebih 1,000. Jomlah kita belanja 1,000. Sedangkan belanja 1,000 tadi dah tak cukup-cukup lah tadi kan. So mulakan dengan mengurangkan perbelanjaan dahulu sebelum pergi ke pendapatan lah. Mesti ada satu yang paling tidak macam ini sebenarnya aku tak perlukan kot. Cendol tadi itulah kan buat cakap. Mesti ada punya satu lah. Kopi-kopi. Dia kalau kopi RM10. Kopi hipster. RM5 contohnya. Kalau RM20. Shopee Sebab kalau dulu senang. Sekarang dah orang boycott kan. Ada kopi-kopi mahal. Tapi itulah. Sebab catat belanja harian ni dia bukan dengan siapa-siapa pun. Kita dengan diri kita. Dia tak ada audit. Tak ada orang nak audit kita. Even tadi Dr. Tini tanya nak catat dekat mana. Catat je lah dekat mana-mana yang boleh. Kalau boleh catat. Seelok-eloknya dalam buku dan ditulis dengan biar fizikal. Dia tak boleh kata setengah orang cakap saya pakai phone. Tak jalan. Tak jalan. Even kerja pun sama. Tak jalan. Sebab dia akan jadi hanyalah sekadar numbers. Dia macam memang tak cukup lah bulan ni. So mulalah negatif vibe datang. So biar kita menjadi jujur dulu lah. Kemudian barulah boleh pergi ke simpanan, buat tabung kecemasan dekat Hinda Puran. Saya suka kita kena jujur dengan diri kita sendiri dahulu. Jadi kita kena tengok apa yang kita belanjakan dan kita kena admit yang kita belanja ni, kita dah belanjakan sekian. Okay? Dan mungkin ada reflection dan realization lah datang selepas kita menulis. Itu tip yang pertama. Itu adalah tip yang pertama. Bukan untuk menambah pendapatan. Belum lagi. Dan untuk Syah, sebagai rider, okay, since kita dah cakap pasal cukup tak cukup ni, pernah tak rasa sebenarnya tak cukup, ataupun macam mana Syah sendiri manage financial tu sebagai rider? Ada simpanan tak? Macam mana bagi-bagikan pengurusan kewangan? Selalu yelah setiap kita punya rider dia akan ada orang cakap apa, target. So macam satu hari saya akan target dalam 30 ataupun 25 order lah. Itu anggaran dalam 100 atau 100.5 lah. So saya akan tengok macam mana, macam kalau hari ni saya akan dapat, kalau saya dapat lepas target tu saya rasa tenang lah. Tapi kalau saya dapat extra tu lagi tenang lah kan. So kalau macam contoh esok tu saya dapat kurang. So saya akan fikir balik, semalam saya dapat extra tu. So saya akan susun balik yang extra yang semalam tu masuk hari ni punya. So saya akan buat mingguan. Minggu ni aku dah dapat target aku. Ada balance selebihnya extra tu dalam RM60. RM60 tu lah baru saya akan macam nak orang kata menjoli, nak Shopee ke apa. Itu saya punya mesti susun. Mesti kena. Kita kerja keras. Kan? Bukan nak cakap kita tak boleh nak enjoy duit hasil kita. Tapi kita kena lepas kita punya mingguan. Macam rider memang gaji mingguan. So kita kena susun mingguan. Kalau kerja kat luar kan macam monthly kan. So korang kena ada monthly punya target. Macam monthly gaji korang ni. Dah susun tolak bil-bil ada berapa tu baru korang budgetkan korang punya berapa korang nak guna.
Begitulah. So jadi sedikit sebanyak pengurusan kewangan, bukan sedikit sebanyak, banyak pengurusan kewangan sebenarnya perlu ada. Tapi saya rasa macam kadang-kadang ada orang ada persepsi, dia kata saya ni tak pandai matematik. Adakah ini satu mitos ke atau fakta? Dalam Sama kewangan sekarang tunggu letter ada. Saya kat sekolah mat saya teruk lah. Jadi, tapi masa buat payment tahu pula yang pandai pula. Masa selalu shopping. dengar tak? Selalu dengar tak orang cakap dengar. saya mat saya teruk lah. Saya Jadi tak saya pandai tak tahu macam mana nak kira-kira. bagikan gaji saja. Tapi kau tiap bulan shopping. Macam mana tu? Saya tak tahu kira kan. Kan? Shopping je. Jadi macam mana kita nak handle kita kira-kira pagi ni satu kepercayaan yang kiranya Tahyul. tahyul lah kan. Tahyul kan. So, dalam dia takut. Dia nampak numbers tu dia takut. Dia dalam konteks kewangan ni lebih kepada psikologi sebenarnya. Saya percaya pengurusan kewangan adalah satu seni berbanding dengan sains. Okey. Sains adalah matematik tadi. Kita kira kan. Tapi kita bukannya hidup berdasarkan pada numbers. Kita hidup berdasarkan kepada diri kita. Aku ada RM10, aku nak minum kopi RM10 ataupun kopi RM5. Aku ada RM10, aku nak minum kopi RM20 ataupun RM10 ataupun beli kopi RM5, simpan RM5. So numbers adalah yang kita cerita tadi, tapi kemahuan kita adalah psikologi kita. So menguruskan diri adalah pengurusan kewangan. Dia bermula dengan pengurusan masa, pengurusan nafsu. Memang berat lah. Tapi psikologi lah. Ada sebuah buku nama dia Psychology of Money. Kalau boleh baca dalam tu, antara benda yang saya belajar tentang kekayaan adalah apa yang kita tak nampak. Wealth is in the unseen, right? So kita akan nampak yang banyak benda kekayaan ni. Even sebagai gig worker, antara kekayaan adalah subuh, kau boleh subuh dekat masjid. Betul. Zuhur, kita boleh susun pergi zuhur kat masjid. Itu so satu kekayaan. Masa adalah rezeki bukan? betul. Masa adalah kekayaan kan? Betul. Harta adalah rezeki yang terendah. Dan rezeki yang tertinggi, yang terutama adalah redha Allah. Yes. So kalau kita dapat susu, bukan bermaksud jangan tak cari harta. Yelah. Kan salah pula kita punya objektif lah hari ni. Kita redo je tak boleh. Maksudnya kita fokus juga mencari rezeki sebaik mungkin, tapi kita faham beyond than that. Dia bukan hanya sekadar kopi mahal. Bukannya sekadar handbag, bukannya sekadar baju, bukannya sekadar benda-benda yang kita nak beli kemahuan cendol semua tadi, tak. Duit tu ada lebihan yang kita boleh gunakan untuk orang lain, insyaAllah. So macam tadilah Syah kongsikan, ada bahagian untuk dia belanja. Mungkin ada bahagian boleh kita laburkan, kita simpan. Dan ini pun boleh membantu kita untuk contohnya simpan dan boleh pergi umrah. Syah punya rezeki dah selesai umrah. Orang lain dah dapat rezeki, boleh simpan. Tak takut semua orang expect pula dapat sedekah umrah ni. Jangan kan? situ. So kita kena susun lah satu persatu dan meletakkan matlamat hidup. Yelah, saya rasa mesti ada yang cakap, alah memanglah. Dia kan KOL Itu lah, biasa rezeki. kan. Rezeki. Dengan nada sebegitu Kan, kan. macam, Nada orang panggil jealous lah Yelah kan. dek, saya je lah. Okey lah. Apa nak cakap ni, sila cakap. Tapi kita kena percaya dengan rezeki kita. Ya, betul-betul. Ada rezeki Syah, rezeki Azrai, rezeki saya, rezeki kita semua berbeza-beza dan kita tahu memang ada kelebihan. Betul. Daripada setiap itu kan. Dan kita pun tak boleh kawal orang lain sebenarnya. Kita cuma boleh kawal tindakan kita lah. So dalam konteks tu saya nampak pelaburan, simpanan, belanjaan itu yang kita boleh kawal sebenarnya. Ya, saya sukalah sebab apa yang kita bincangkan sekarang ni, apa yang saya dapat ialah sebenarnya kita perlu tukar juga definisi kekayaan tu. Bukan dari segi harta semata-mata kan, bukan dari segi material saja. Sebenarnya apa yang banyak kita share, banyak yang anda berdua share hari ni, kekayaan tu kita lihat dari segi benda-benda yang kita tak nampak, masa, Ya, betul. orang berbaik-baik dengan kita kan. Jadi sebenarnya kita perlu tukar definisi tu supaya kita tidak terlalu fokus pada satu material, angka, pada angka tu saja. Yalah, saya pun macam sejujurnya dulu kan saya jadi manager, gaji saya agak besar and then saya selalu cakap tak cukup. Okay. Saya tak tahu kenapa tapi Masa kerja dental tu lah? Yes, saya just fikir maybe sebab dulu gaji aku besar dan aku cuma fokus kerja je. Aku tak pernah nak solat, aku tak pernah bagi duit kat mak bapak aku. So aku punya rezeki stok kat situ. So bila saya kerja sendiri, saya tahu macam sangat susah untuk nak susun jadual sendiri, cari duit sendiri, nak managekan duit bulanan apa semua kan. So saya just fikir dah kerja-kerja ada lebih, saya bagi parents saja. Bila saya bagi, esoknya ada lagi rezeki masuk. So saya fikir dulu saya banyak duit, saya tak pernah nak kongsi dengan orang. Kerana saya punya kerja, saya bekerja, saya ada duit, hari-hari saya masuk, saya kongsi, esok masuk lagi. So saya faham konsep rezeki tu macam mana. Maksudnya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.
Dan itulah sebenarnya apa yang saya boleh katakan, memang topik usaha tidak mengkhianati hasil ni memang kenalah dengan anda berdua, dan banyak sebenarnya yang kita belajar, saya sendiri belajar, saya anda semua juga kat luar sana terinspirasi sebenarnya, dan dapat melihat sebenarnya landscape pekerjaan gig ni cerah, dan kita boleh lihat banyak juga support yang mendatang. Tak silap saya juga pekerja gig sekarang sudah ada perlindungan daripada SOCSO. AKPK pula ada buat program pengurusan kewangan, kerana ini adalah salah satu daripada sektor yang dan akan terus berkembang. Jadi untuk mereka di luar sana yang mungkin dalam gig ekonomi, yang mungkin nak masuk gig ekonomi, mungkin tengah berjinak-jinak tapi masih lagi mencari courage dia tu. Betul. Kan, cari dia punya keberanian tu, mungkin ada apa-apa nasihat, kata-kata semangat untuk mereka? Orang yang hebat dia belajar dari, orang bijak dia belajar dari pengalaman sendiri, dan orang hebat dia belajar dari pengalaman orang lain. So saya percaya mindset. Dan salah satu cara untuk kita tambah mindset adalah dengan membaca. Banyakkan baca buku, KPK ada buku Grow, saya ada buku 6 angka, ada buku Psychology of Money. Banyak buku dekat luar yang mungkin kita suka, kita tak suka. Tapi ilmu yang kita dapat ni kita nak amalkan. Yang mana amalan ni dia akan jadi pengalaman. Dan pengalaman itulah yang akan bawa kita untuk dapat kemahiran. Dekat situlah hasil akan datang. So usaha pertama kita mula dengan ilmu, insyaAllah. Hasil akan datang dekat kemahiran nanti. Macam dengan Syah pula. Okay, jelaskan saya perasan budak-budak sekarang semua nak jadi influencer, TikToker. Isu tu tahu hari tu. Especially lepasan SPM. Ya, betul, Sama Dek. belajar. Benda-benda macam ni, Dek, viral tu sekejap je. Kau dengar tu, Tapi, Dek. dengar ni, kena berusaha. Betul. Nak jadi orang kena ada ilmu, nak jadi orang kena beradab, nak jadi orang kena belajar. So, jadi apa? Jadi orang. Jadilah orang. So, kena ada ilmu untuk nak jadi orang yang berjaya. Jadi apa-apa pun kita perlu ada ilmu, kita kita perlu ada usaha, kita perlu ada faith lah, kita perlu ada kepercayaan tu, percaya pada diri sendiri. Betul. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sangat, dan itu sangat betul. Apa yang istimewa jugalah pasal pekerjaan gig ni ialah kepuasan lah saya rasa. Sebab kita dapat buat kerja yang kita nak kita buat. nak, betul tak? kita tahu masa kita tahu kita nak pergi mana, apa semua. Tapi yelah, kena bekerja juga. Bekerja tapi kita ada kontrol. Masa kita ada kontrol. Kalau nak lebih lah. Jadi tidur tu kurang lah. Kan? Jadi apa harapan anda berdua untuk dunia gig ni? Saya dulu. Okay. Harapan saya satulah. Ada zaman kita akan dapat income tu mungkin banyak. Sebab benda ni dia rezeki kan. Contoh macam tengah viral, income pun mungkin masyhur. Tapi tak akan selama-lamanya. So kita kena susun. Makna kata jangan rasa kita dekat atas-atas je sepanjang masa. Susun juga supaya kalau dekat bawah tu at least simpanan tu ada. So saya percaya kita letak matlamat kehidupan kita apa dia. Dan matlamat kehidupan kita semua ada harga. Makna kata nak pergi haji ada harga dia, nak beli rumah ada harga dia. So dekat situlah pentingnya pengurusan kewangan supaya kita boleh susun financial goal tu yang akan membantu untuk kita menguruskan kewangan. So insyaAllah cari rezeki yang baik, jadilah influencer yang baik macam Abang Syah kita, share positive news, dan kita punya perkongsian tu adalah sebahagian pada sedekah juga. Dan insyaAllah kita punya amalannya akan jadi bekalan kita dekat sana nanti insyaAllah. So untuk saya, tak kisahlah kita bekerja dalam bidang apa sekalipun ataupun kita berkonten dalam apa-apa konten, jujur dalam konten anda dan bekerjalah dengan ikhlas. InsyaAllah ada rezeki dalam anda punya konten-konten tu. No fake-fake No fake-fake. Jangan pura-pura depan kamera, tak baik. Sebab kena fikir, sebab apa yang kita post tu generasi akan datang akan tengok, akan jadi template untuk next punya generasi. Jadi sebab apa tahu, satu lagi kalau kita fake pun kita tak boleh nak sampai bila lah. Sampai tak bila? lama dia orang panggil tak sustainable. Betul. Lama-lama nak jadi apa? Dia confused pula sebab kan. Macam bila yalah dalam posting macam lain, ni bila kita jumpa depan-depan bicara lain pula cerita. Macam itulah maksud saya. Tengok akak luar pun sama tengok akak. Cucu. 20 tahun kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi thank you so much. Terima kasih kepada Syah dan juga Azrai kerana berkongsi pengalaman tentang bagaimana mereka berjaya kiranya mengharungi dunia gig ni dan mendapat kepuasan, serta on top of that adalah
menjadikannya satu kerjaya. Dan untuk anda semua juga saya nak share, kita nak share untuk tambah ilmu, sebab tadi kata the most important thing untuk berjaya dalam gig ni sebenarnya dalam apa-apa landscape pun lah ilmu. So AKPK memperkenalkan penerbitan siri Grow. Ada buku-buku kat sini kat depan ni. Tu dia. Buku ni ada kat sini. Satu inisiatif terbaru memperkasakan kewangan individu di setiap peringkat umur, daripada pengajian tinggi sampailah persaraan. Sebab at different phase of our life kan, kita sebenarnya berbeza-beza. Kan? Berbeza. Orang cakap kalau bersara tu yahoo! Tapi sebenarnya kita tak, banyak lagi perjalanan lagi. Sebab yang bersara ramai cakap, saya nak keluarkan EPF saya. Okay, so jadi kita perlu ada pengurusan kewangan. Jadi Siri Grow ini merangkumi 4 buku: Gaining Knowledge, Realizing Potential, Optimizing Resources, and Wealth and Wisdom. Dan dalam ni pun tak silap saya, mereka ada tampilkan watak Umar, seorang pekerja gig. Kisah Umar mencerminkan cabaran sebenar yang dihadapi freelancer. So seperti apa yang both of you share tadilah, pendapatan tak stabil, menyukakan perancangan kewangan, tekanan keluarga dan pelbagailah. Jadi untuk dapatkan buku Grow ini, anda bolehlah ke TikTok AKPK Official atau layari laman web akpk.org.my. Okey, dan jangan lupa juga AKPK menawarkan khidmat nasihat kewangan dan bantuan pengurusan kredit melalui program pengurusan kredit PPK, semuanya percuma dan tanpa melalui ejen. So kalau ada perlu any advice lah kan, mestilah boleh tanya. Boleh. Tapi boleh datang ke AKPK, okey? Akhir kata, follow, subscribe dan share AKPK Official di TikTok, IG, X, Facebook dan YouTube. Jom kita sama-sama memperkasakan kewangan untuk masa depan yang lebih cerah pada semua gigers. Terus gigih, jangan putus asa, okey? Positif yang paling penting dan ilmu pengetahuan supaya kita terus maju. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat malam. Gigas terus gigih. Itu ending dia. Gigas